warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Kami dari kumpulan Chicken ingin membentangkan tentang poster yang telah kami cipta, iaitu poster integriti dan anti rasuah. Sebelum kami memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Arisa Syazrina, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak semester 5. Dan saya Nur Alia Natasha binti Abdul Razak dari semester 5 juga. Nama saya Dilan Chan dari semester 3. Nama saya Nur Syazwani Hamid daripada semester 3. Nama saya Nur Amalina binti Zulkifli daripada semester 5. Nama saya Nur Ishira Najwa binti Syarifah Uzman dari semester 5. Nama saya Nur Abetul Adawal binti Rashid dari semester 5. Nama saya Nur Syaira Najwa daripada semester 4. Baiklah, kami ingin memulakan pembentangan kami dengan menjelaskan apa itu rasuah dan integriti. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya mempunyai satu soalan yang berbunyi seperti apa itu rasuah? Rasuah adalah memberi dan menerima. Okey, betul. Terima kasih Nadira. Okey, untuk menerangkan dengan lebih lanjut, rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan seperti wang tunai, hadiah maupun jawatan untuk disokong untuk melakukan perbuatan yang salah. Contohnya menerima rasuah. Saya akan menerangkan tentang gambar yang kami lukis. Gambar ini menunjukkan pemberi rasuah yang ditangkap dan dikenakan hukuman undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Gambar ini juga menunjukkan bahawa rasuah ini adalah sangat bahaya dan tak ada siapa pun yang akan terlepas daripada dikenakan hukuman kerana memberi rasuah dan juga menerima rasuah. Dari yang kami lukis ini menunjukkan bahawa kekuatan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini sangatlah kuat dan mampu untuk membanteras rasuah. Keseluruhan gambar ini memberikan amaran kepada masyarakat sekeliling untuk menjauhi rasuah. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang gambar di bawah. Apa yang kita tahu kebanyakan pelakuan rasuah dilakukan dari segi duit. Tapi yang di poster kami lukis, kami ada melibatkan banyak pembuatan rasuah dari segi kereta, harta, emas dan duit. Okey, yang apa yang kita nampak di sini kan ada duit, gulbah, kereta dengan hadiah. So saya di sini terangkan pasal kereta. Okey, rasuah dalam industri kereta yang sering kita tahu, ia menyebabkan pasal penjualan, pembelian ataupun kontrak di mana penjual atau pembeli ni sering memberi habuan untuk kepentingan diri masing-masing. Okey, bagi slogan mula, kumpulan kami menggunakan ayat seperti tolak rasuah dan tegakkan keadilan, di mana membawa maksud rasuah perlu dibanteras untuk kesejahteraan hidup dan masyarakat. Okay, seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan pula. Kesan yang pertama adalah akan menjejaskan ekonomi negara. Hal ini kerana rasuah ni dapat melemahkan ekonomi negara apabila duit kerajaan tu digunakan dengan cara yang salah. Sebagai contoh, banyak projek yang tidak disiapkan dengan sempurna dan membazirkan duit perbelanjaan kerajaan. Ini menyebabkan pembangunan negara menjadi semakin perlahan dan akhirnya ekonomi negara menjadi semakin lemah. Seterusnya, saya ingin menerangkan terhadap tentang kesan rasuah terhadap imej negara. Rasuah akan menjejaskan imej negara di mata dunia. Apabila sesebuah negara sering dikaitkan dengan rasuah, negara lain akan hilang kepercayaan terhadap negara tersebut. Mereka akan menganggap negara itu tidak jujur dan tidak adil dalam membuat keputusan. Pelabur asing juga menjadi takut untuk melabur kerana bimbang berlaku penipuan dan layanan yang tidak adil. Keadaan ini menyebabkan ekonomi negara sukar untuk berkembang. Okey, seterusnya untuk kesan yang ketiga adalah akan meningkatkan kos sara hidup. Rasuah boleh meningkatkan kos sara hidup rakyat meningkat. Hal ini disebabkan oleh individu yang terlibat dalam projek atau perkhidmatan mengambil rasuah untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi apabila rasuah berlaku, kos sesuatu projek akan menjadi lebih mahal kerana wang tambahan digunakan untuk
membayar rasuah. Sebagai contoh, dalam projek pembinaan jalan raya atau perumahan, kontraktor mungkin akan menaikkan harga projek untuk menampung wang rasuah tersebut. Akibatnya, kerajaan terpaksa mengeluarkan pembelanjaan yang lebih besar dan akhirnya kos itu akan ditanggung oleh rakyat melalui cukai yang tinggi dan harga barang yang meningkat. Selain itu, rasuah juga boleh menyebabkan harga barang naik seperti makanan, minyak dan tambang pengangkutan. Keadaan ini memberi kesan kepada rakyat yang berpendapatan rendah kerana mereka sukar untuk menampung pembelanjaan harian mereka. Itu sahaja. Kesan yang terakhir adalah akan menurunkan kualiti perkhidmatan. Rasuah menyebabkan kualiti perkhidmatan kita merosot. Kenapa? Tak tahu. Okey. Apabila berlakunya rasuah, bukan berdasarkan kelayakan tetapi atas dasar duit ataupun kepentingan peribadi. Sebagai contoh, kontraktor ataupun pekerja yang tidak berkemahiran tinggi tetap mendapat projek ataupun kerja. Ini akan mengakibatkan perkhidmatan lambat ataupun kerja tidak berkualiti. Oleh itu, rasuah bukan sekadar dari segi undang-undang tetapi ia merosakkan kepercayaan dan menurunkan kualiti perkhidmatan yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat di dalam negara kita. Itu saya daripada saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk membantras rasuah. Pertama, antara satunya ialah penguatkuasa undang-undang yang tegas. Penguatkuasa undang-undang yang tegas akan menaklukkan pelaku rasuah untuk mengambil rasuah lebih banyak. Hal ini dikatakan kerana penguatkuasa undang-undang dilaksanakan tanpa kompromi, adil dan sama antara semua pihak tanpa mengira jawatan, pangkat atau kedudukan seorang. Tindakan tegas ini seperti seseorang dilakukan menyeluruh pendakwan yang turut tertimpa mampu memberi kesan pencegahan dan dapat menimbulkan rasa takut rasuah yang melakukan. Selain itu, penguatkuasaan yang berkesan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan integriti negara. Itu saya beri. Langkah-langkah seterusnya iaitu peranan SPRM yang dikukuhkan. Yang bermaksud SPRM perlu diberi kuasa yang lebih kuat untuk menyiasat ataupun mengambil tindakan yang tegas terhadap kes rasuah tanpa pilih kasih. Seperti contoh, pendidikan masyarakat. Pada masa ini, golongan muda perlu diterapkan dengan memberi kesedaran melalui ceramah ataupun pendidikan di dalam kelas. Langkah yang ketiga pula lindungi pemberi maklumat. Caranya untuk mengelakkan mereka rasa takut, penerima rasuah ini akan melibatkan dua pihak. Kemudian banyak saksi yang memilih untuk berdiam diri daripada menyuarakan kerana mereka rasa takut akan mengakibatkan boleh dipinggirkan, boleh sampai buang kerja. Tapi selepas adanya perlindungan undang-undang, ada wujudnya Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, kini mereka tidak lagi berasa takut untuk menyuarakan pendapat. Seterusnya, menjadi mata dan telinga. Contohnya macam pihak berkuasa tidak berada di lokasi, tetapi dia hanya memerlukan orang yang menjadi mata-mata supaya mendengar berita-berita yang sahih untuk memastikan kepastian. Seterusnya baru diberitahu kepada orang seperti SPRM. Itu daripada saya. Akhir sekali, mengamalkan nilai integriti. Amalan nilai integriti merujuk kepada seorang individu yang sentiasa bersikap jujur, amanah, bertanggungjawab dan berpegang kepada prinsip moral yang betul dalam setiap tindakan mereka. Dalam konteks anti rasuah, integriti boleh ditunjukkan apabila seseorang menolak pemberian yang tidak sah walaupun ia boleh mendatangkan keuntungan pribadi. Individu yang berintegriti tidak akan menyalahgunakan kuasa mereka, sebaliknya mereka akan menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh serta membuat keputusan yang adil tanpa dipengaruhi kepentingan diri. Boleh amalan ini membantu membentuk masyarakat yang bersih, beretika, dipercayai sekaligus mencegah budaya rasuah daripada berleluasa. Kesimpulannya, dengan mengamalkan amalan integriti ini, negara dapat membentuk
masyarakat yang boleh menjadi teladan serta negara yang maju dan bebas rasuah. Sekian, terima kasih.